Peranan dan mandat JBK. Izinkan saya jelaskan, tiada seorang pun daripada kami yang berkempen atau melobi untuk memegang jawatan ini. Kami telah dihubungi dan menerima bertanggungjawab ini dengan penuh kesedaran bahawa MTUC berada di satu titik kritikal. Jika tiada siapa yang tampil ke hadapan, MTUC berisiko menjadi tidak relevan. Kami menerima peranan ini dengan satu matlamat utama. Untuk memulihkan kepimpinan sah MTUC, tiada ganjaran kewangan yang kami terima. Usaha kami semata-mata didorong oleh rasa cinta terhadap institusi ini yang memperjuangkan hak pekerja. Kami juga sedar akan berhadapan dengan cabaran, tetapi tidak menjangka ia akan jadi sebesar ini. Sebelum kami sempat merancang SDC, kami perlu menyelesaikan pelbagai isu tertunggak yang telah wujud dari masa lalu. Tambahan pula, kelima-lima ahli JBK masih aktif dalam kesatuan masing-masing yang menjadikan sukar bagi kami untuk berada di pejabat MTUC setiap hari. Oleh itu, kami terpaksa memohon lanjutan mandat mahkamah selama 90 hari tambahan daripada tempoh asal 90 hari seperti yang terdapat dalam perintah awal. Mengikut perintah persetujuan, JBK telah diberikan beberapa tanggungjawab utama seperti berikut. Membuat segala persediaan untuk mengadakan SDC, mengendalikan pemilihan semasa SDC dan mengumumkan pemenang-pemenangnya. Nombor 3, mendapatkan laporan-laporan yang relevan sehingga tahun 2023 dari pihak yang relevan. Dalam tempoh masa ini, pengurusan MTUC akan dikawal selia oleh JBK. Meluluskan perbelanjaan berkaitan SDC dalam had bajet RM300,000 Malaysia. Melakukan pembayaran melalui penandatangan yang sah dari MTUC. Menambah seorang penandatangan tambahan jika perlu untuk melancarkan operasi. Menyerahkan laporan akhir dan akaun kepada kepimpinan baru dalam tempoh 14 hari selepas SDC. Membubarkan JBK secara automatik selepas tamat SDC ini. Dalam masa ini saya nak rekodkan penghargaan saya kepada pihak-pihak dalam mahkamah pertikaian itu yang tidak ganggu JBK dan beri persetujuan supaya dilaksanakan dengan secara aman. Saya nak ucap terima kasih kepada pihak-pihak. Saudara-saudari, kami maklum pada saudara-saudari supaya saudara-saudari faham apa telah berlaku dan bagaimana bentuknya JBK, supaya pemimpin-pemimpin muda akan faham supaya kita jangan ulangi perkara ini sekali lagi. Itu saja matlamat kami. Kami tak ada nak kecilkan sesiapa atau nak puji sesiapa. Itu bukan tujuan kami.